Main bola sepak, geng pukul 8, maghrib 7.30. Wamak 7.20, 30 minit. Tak sempat nak solat maghrib. Bolehkah seorang itu qada solat maghribnya? Boleh. Boleh, dosa besar. Boleh tak tunda solat kerana main? Tak boleh. Yang boleh tunda solat kerana menyelamatkan nyawa. Contoh, okey? Dia duduk dalam bilik pembedahan, doktor bedah. Dalam bilik kalau major operation, pembedahan besar lah, tak bahaya. Waktu beg jatung. Jatung waktu beg terus pegang tangan. Betul tak? Ha tu. Dia ada pakar bius, dia ada pakar saraf dalam tu. Dia ada pakar jatung, 4-5 orang tu. Tak? Ha, dalam kitab-kitab ulama mutaakhirin, kitab-kitab ulama moden ni. Ha? Kalau pembedahan lagu tu berlangsung sampai habis waktu solat, dimaafkan. Boleh dia qada. Dan antara kitabnya Yas'alunaka Fiddin. Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir. Kitab Yas'alunaka Fiddin. Okey? Dia kitab tu soal jawab agama. Soal jawab, soal jawab, soal jawab. Ulama Mesir. Dr. Ahmad Syarbasi. Okey? Ha. Jadi bila belah jatung tu pukul 2 tengah hari lepas mayang zuhur. Berlangsung, dia ingatkan habis pukul 5 boleh mayang asar. Tak sesat. Complicated, sulit. Contoh. Nak, contoh faham, sulit. Sesat tak sesat pukul 8. Habis tak lagi? Asar. Habis asar tidak berdosa. Kenapa? Kerana bila dia tinggal melibatkan nyawa orang. Baru boleh. Ha, faham tak lagi? Ha, takkan sampai pukul 5 doktor tu dah siap lagi kena tinggal luar mayang luar ramai-ramai. Faham? Watung tu beg luar dah. Siap mayang ni tengok lagi kucing jatung. Suti hospital jauh. Faham tak? Bapukah kawan tu? Tak. Ha, tu dimaafkan. Ada apa? Faham? Ha. Berhenti semayang tak haram. Kalau tengah semayang boleh berhenti, selamat nyawa. Kita tengah semayang, anak dah ingat nak tutup pagar, tekak atas. Faham? Kan wajar kalau tekak atas budak, anak baru pandang ngakak, kau tutup dengan pagar, beli pagar DIY. Faham tak lagi? Tak? Budak kalau baru umur setahun, baru gatuk-gatuk, tak jatuh. Ha? Kita semayang dah ingat. Pagar tu buka, anak turun buang ngakak kat tangga. Kalau jatuh bawah, patah ya? Patah. Dalam kitab-kitab fatwa, kita boleh berhenti semayang, habis anak orang ngakak kat tangga ni, boh jauh, tutup pagar, semayang semula. Tidak berdosa tadi. Kenapa? Kerana budak ni tak boleh jaga dirinya sendiri. Faham lagi? Tapi kalau orang yang boleh jaga diri dah, haram kita berhenti. Contoh kita dengan mayang, bini kita ngakak. Biar ni jatuh kita. Faham? Kalau mati boleh nikah lain. Faham lagi? Tak? Ha. Maka mu nak main bola, nak training, nak apa, lepas tu nak qada solat. Sengaja melawatkan semayang sampai habis waktu, dosa besar. Tak? Jadi fasik sekali kerja, fasik selalu. Kalau dosa kecil, acak kali. Tapi kalau dosa besar, sekalinya sengaja tinggal saja, dosa besar. Jadi fasik automatik daya tekan kelah. Ha.